terdapat 2 kursi untuk calon bagi kawasan Parlimen Kinabatangan. Biarpun saya belum membawa perkara ini ke mesyuarat induk sama ada UMNO dan juga Dewan Tertinggi Barisan Nasional, tetapi kebetulannya dalam perbincangan saya dengan Allahyarham Datuk Seri Parlimen Bong Mokhtar, ada semacam wasiat daripada beliau supaya saudara Naim bin Bong Mokhtar diberikan peluang untuk bertanding di kawasan Parlimen Kinabatangan. Dan saya fikir dari segi penerimaan juga baik. Namun saya perlu mengadakan perbincangan dengan rakan-rakan kepimpinan dan juga dengan pihak Kerajaan Negeri Sabah